اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله Rabbi. Lelaki, walaupun perbuatan tersebut ni perbuatan lelaki siapa buat ni? Perbuatan yang buat ni Sayyidina Hajar sebenarnya. Sayyidina Hajar ketika mana, cerita sikit cepat cerita. Ketika mana Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar AS di mana? Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, tak sebut di tempat yang tidak ada tumbuhan. Maka ketika mana alhamd. Kemudian kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Cukup satu pusingan. Untuk pusingan kedua, kita Islam 3 kali. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Kita bergerak. Sama ada kita nak baca doa yang mutuh bimbing boleh, kalau tak dengar kita subhanallah zikir boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak selawat boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambil sebelah kanan ni, kain sebelah kanan, masuk ke celotiak ni. Masuk celotiak ni, pusing ke belakang. Mana apa itibak siapa belajar bahasa Arab? Mana apa itibak? Itibak ayat tapi itibak mana apa? Siapa belajar bahasa Arab? Itibak maknanya mengikut. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itibak bukan bukan. Pak buat gini mau itibak. Apa tu nanya maka bahasa Arab kan buka bahasa Irlak ataupun buka bahasa Arab. Bagaimana? Tanya bahasa Arab ke apa? Kenapa nama itibak? Itibak makna asalnya mengikut. Tapi itibak ambil yang ujung sebelah kiri tak di pinggir kanan. Ni. Kemudian pusing ke belakang ni. Ambil ni tak masalah ke mana pun. Benda penting nampak yang angin tu tubik lah. Jangan tusuk gini pula. Payah tubik angin. Tangan tubik. Tak ke belakang ni. Kalau saya boleh sipu lah. Apa tak bit. Tak gini boleh dah. Cuma cabut je dia. Kemas sikit. Kemas. Kalau kemas pun tak masalah. Selesa. Gini. Ini tak apa itibak. Tak apa itibak. Mana tutup bahu kanan? Tutup bahu kanan. Mana pula? Buat gini. Kita punya cara kedua. Tekan sini. Tekan payah sikit cara kedua ni. Tekan sini. Tak aja buat cara kedua. Kemudian buat begitu. Bukan tekan sarung. Ni cara kedua. Ya, ni cara kedua. Comel juga cara kedua. Tapi bagi lelaki sebenarnya pakai hair ni boleh pakai macam-macam. Ada macam-macam cara. Ada macam-macam cara. Setengah orang lama kayak gini. Ujung sebelah kiri tak di tengah sebelah kanan. Sebelah kiri nampak gini sama. Ambil ujung sebelah kiri tak di tengah ni, sebelah kanan ni. Nampak tak? Kemudian tak di pinggir kanan. Boleh pusing gini. Pusing gini. Ada setengah penceramah ada macam-macam cara, 3 ke 4 cara macam-macam. Paling penting jangan cabut, waktu penting lah. Kok mana lekah, kok mana buat, kok mana pun jangan cabut. Itu penting. Jadi tak dari pinggir, tak dari pinggir boleh, tapi takut cabut lah. Pilih kemah dah kalau kira ni. Okey, cara pertama. Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك